Sebut je steamboat. Dekat Melaka ni tak ada orang boleh lawan harga dia. Sekarang kau nampak kedai ni kan? Ini kena datang awal. Kejap lagi kau tengok macam mana kena serbu. Berdedai baik. Hujan sekarang yang paling nikmat mestilah makan steamboat panas-panas kan. Kalau daripada makan steamboat tu, dia mesti ambil daging lagi banyak, lebihkan protein, baru rasa berbaloi. Buat makan yang ni memang puas hati. Tak ada masa, tak ada had makanan. Harga buat masa ni aku rasa ini yang paling murah. Masa bawah 38, warga mas bawah 26. Nak kan nak bawah RM6. Kalau bawah 6 tahun tu percuma je. Sekarang kau bayangkan duduk dengan family pula ataupun dengan kawan-kawan. Time tu pula hujan kenyang-kenyang. Depan mata pula ada sop panas, tom yum, udang segar, kambing bakar, kentang, spaghetti, aiskrim. Aduh, terliur pula. Kena pula pandai buat sos custom. Lagi baik. Tapi kalau bazir dia charge kau RM10 setiap 100 gram. So kalau nak rasa momen macam tu, datang je kat Melaka Steamboat malam ni. Makanlah korang puas-puas. Berani jamin lah kalau datang sini, makan tu rasa tak menyesal. Berbaloi dengan harga dia, berbaloi juga dengan rasa. Tapi kena ingat, kalau nak datang sini kena datang awal. Macam kita cakap tadi, kalau datang lambat berdedai baik orang kat sini. Sungguh kat sini memang ramai orang Melaka, memang dah tahu sangat pot ni. Harga pun kita dah letak siap-siap. Boleh dah serbu. Melaka Steamboat dekat Gangsa Durian Tunggal, Melaka.